Okay, topik hari ni, Assalamualaikum. Okay, first of all, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya rasa dah lama saya tak live bersiaran langsung untuk berkongsikan ilmu kesihatan. So hari ni saya nak kongsikan tentang breast cancer. So apa itu breast cancer? Breast cancer ni adalah cancer lah yang menyerang payudara kan. Dan commonly dia attack orang perempuan. Sebab apa? Sebab orang perempuan lah yang terdedah banyak dengan estrogen. Itu bermaksud orang yang banyak estrogen dalam badan, dialah yang berisiko untuk mendapat breast cancer. Sebab itu orang lelaki sangat-sangat rare untuk mempunyai masalah breast cancer. Tetapi of course ada juga kes-kes orang lelaki yang kena breast cancer juga. Itu semua bergantung kepada hormon estrogen sebenarnya. Okay, so estrogen ni, apa itu estrogen? Estrogen ni adalah hormon yang banyak dekat orang perempuan. Orang lelaki pun ada, tetapi tak banyak. Sebab apa orang perempuan ada banyak estrogen? Yes, breast cancer awareness. Kenapa orang lelaki tak banyak estrogen, orang perempuan banyak estrogen? Sebab orang perempuan ada ovary. Kalau orang perempuan kita removekan ovary dia, badan dia masih lagi ada estrogen. Value amount of estrogen dalam badan orang perempuan yang dah remove ovary sama macam orang lelaki lah, di mana estrogen ni dihasilkan dekat adrenal gland. Kalau you tahu, kita ada satu organ ni nama dia adrenal di atas buah pinggang. Fungsi adrenal sebenarnya dia menghasilkan banyak hormon dalam badan, termasuklah progesteron, kortisol, testosteron, aldosteron. Itu adalah hormon-hormon yang dihasilkan di dalam adrenal gland. Sebab itu orang lelaki walaupun tak ada ovary, kita ada estrogen juga, tapi tak banyak lah. Dan sebab itu juga orang perempuan walaupun tak ada testis, orang perempuan tak ada telur kan, telur lah bahasa pasar dia kan, testis, tetapi orang perempuan masih lagi ada testosteron. Sebab apa? Sebab lelaki perempuan dua-dua ada adrenal gland. Breast cancer ni sebenarnya dia bukanlah you mewarisi genetik. Contohnya kalau your mom, your sisters, keluarga-keluarga yang rapat kan mempunyai history of breast cancer, so you pun risiko untuk mendapat breast cancer tinggi. Tetapi bukannya anda mewarisi genetik breast cancer tu, bukan. Tetapi apa yang anda warisi adalah macam mana badan anda metabolize estrogen dalam badan. Okay? Estrogen ni dia boleh ke arah cancerous dan dia boleh ke arah non-cancerous. Sebab itu, let's say lah, kalau your parents, your mom, your sisters ada masalah breast cancer, anda pun berisiko untuk mendapat breast cancer. Sebab apa? Sebab anda mewarisi cara estrogen dalam badan dimetabolize. Metabolize tu bermaksud macam mana sesuatu dalam badan kita ni dihasilkan dan macam mana sesuatu itu dihancurkan pula. Okay, itulah maksudnya metabolism. It's a cycle. Okay, orang perempuan ovary menghasilkan estrogen, dan estrogen ni dia akan duduk dalam badan orang perempuan. Dia jaga kesihatan jantung. Memang kita tahu estrogen menyebabkan breast cancer, tetapi estrogen juga ada kebaikan dia, di mana estrogen dia protect jantung orang perempuan. Waalaikumsalam. Estrogen juga membuatkan orang-orang perempuan yang cantik. Estrogen juga membuatkan orang perempuan kulit dia gebu, buatkan tulang kuat, period tu semua, penghasilan telur dalam ovary, semua bergantung kepada estrogen lah. Okay, so estrogen dihasilkan dekat ovary. Lepas tu dia berpusing lah satu badan, digunakan. Tetapi dia of course lah sesuatu yang dihasilkan dalam badan. Alia for women, maksudnya lead to breast cancer bila estrogen tu tinggi ke doktor? Betul. Risiko tu meningkat, tapi tak semestinya bila badan you
tinggi dengan estrogen, you akan dapat breast cancer. Bukan. Dia macam ni, contoh saya bagi contoh. Saya punya estrogen metabolism dekat hati, dekat liver saya boleh mengkumuh, mengeluarkan estrogen dalam badan, metabolize lah. Dia nak, bila dah hasilkan dekat ovary, dia nak hancurkan dekat hati. Bila estrogen tu pergi dekat hati untuk dihancurkan, liver saya boleh proses estrogen tu ke arah yang non-cancerous. So baguslah dia estrogen dalam badan saya ni semuanya ke arah yang tak menyebabkan kanser. Sebab itu genetik liver saya, enzim dalam liver saya tip top. So estrogen tu tak akan ke arah cancerous. Tetapi kalau you punya genetik, estrogen tu lebih banyak ke arah yang cancerous. Okay? So kalau let's say saya punya estrogen metabolism banyak ke arah non-cancerous, tak kisahlah berapa banyak estrogen dalam badan saya pun tak akan ada jadi masalah. Sebab pemprosesan nak mengeluarkan dia ke arah yang non-cancerous. So it's not a problem. Okay? Tetapi kalau orang-orang yang liver metabolism enzim yang nak memproses estrogen tu banyak yang ke arah cancerous, walaupun you punya estrogen tak berkumpul banyak dalam badan pun, dia still akan meningkatkan risiko dapat breast cancer. Sebab itu kita tak boleh nak cakap lah siapa yang ada yang betul-betul berisiko untuk mendapat breast cancer, siapa yang tak berisiko untuk mendapat breast cancer, unless you buat DNA profiling. So bila you buat DNA profiling, kita akan tengok dekat enzim CYP1A1, CYP1B1, CYP1A2. Itu adalah enzim-enzim yang diperlukan oleh badan kita untuk memproses estrogen ni. So siapa-siapa yang pernah buat DNA profiling, mereka tahulah dalam DNA profiling ni macam mana kita tengok genetik kita ni, kita tengok dekat enzim macam mana badan kita works. Okay? Sebagai contoh kan, saya pernah cerita tentang caffeine metabolism. Ada orang minum kopi terus pening. Ada orang minum kopi banyak-banyak 3 ke 4 cawan setiap hari, tak ada masalah. So untuk orang yang pening tu, caffeine metabolism dia very slow. So enzim yang nak memproses caffeine, nak mengeluarkan caffeine daripada sistem badan dia, tak works well. So caffeine yang you minum walaupun sikit, dia akan jadi toksin dalam badan. Dia akan jadi overdose lah dalam badan. Itu yang buatkan you anxious, susah nak tidur malam. Okay? Tapi kalau orang-orang yang enzim dia memang tip-top, hijau, kalau you buat DNA profiling dia ada warna dia lah, merah, kuning, hijau. Kalau hijau tu enzim tu bagus lah, dia boleh buat kerja dengan baik. Kalau merah tu dia boleh buat kerja, tapi dia tak tip-top lah kerja dia. So bila orang-orang yang caffeine metabolism dia merah, you minum caffeine tu akan banyak. You berisiko untuk mempunyai masalah caffeine tu accumulate dalam badan. Berbanding dengan orang yang caffeine metabolism dia hijau, tak ada masalah. You minumlah berapa banyak kopi pun, dia tak akan berkumpul dalam badan. Okay, itulah perumpamaan dia. Estrogen dalam badan kita ni ke arah yang baik ke arah yang tak baik. So macam mana kita nak tahu? DNA profiling lah. You look at your enzyme, nama dia CYP1A1, CYP1B1, okay, CYP3A4. Okay, ni dekat sini. Ini yang saya lukis ni. Estron dalam badan orang perempuan, estrogen ni ada 3 jenis. Dia ada E1, E2, E2 dengan E3. E1 ni kita panggil estron, E2 kita panggil estradiol, E3 kita panggil estriol lah. Ni E3. Itu ada somewhere kat sini. Dia boleh bertukar macam tu. So dekat sini yang membuatkan kanser berlaku, pathway yang menyebabkan cancerous adalah pathway yang selain CYP1A1 tu. Okay? CYP1A1 dekat sini. This one dia CYP3A4. Ini CYP1B1. Okay?
Kat sini ada Okey, inilah enzim saya maksudkan tu. COMT ni adalah nama panjang dia, you boleh Google nama panjang dia. CYP1A1 ini enzim yang bekerja dekat liver you. Kalau badan you banyak yang ke arah CYP1A1, itu bagus. Itu bermaksud estrogen tu banyak yang ke arah non-cancerous. Ini adalah pathway yang non-cancerous. Dan di sini antara dua-dua ni, ini yang ke arah cancer. Okey? Kalau badan you banyak hijau dekat bahagian yang sini, tu you kena buat something lah, yang mana saya akan kongsikan macam mana cara untuk kita memperbanyakkan estrogen ke arah sini. Kita nak stop estrogen tu daripada ke arah sini. Kita dah tahu badan kita memang banyak yang ke arah sini, tapi kita boleh prevent dia. So apa tips-tips dia nanti saya akan kongsikan lah, macam mana kita nak banyak ke arah sini. Sebagai contoh, kena makan banyak berries, kena banyak makan cruciferous vegetables seperti brokoli, kobis, sayur-sayuran yang cruciferous lah, yang ramuk tu. Boleh Ada apa soalan? Ini saya macam soalan saya tak sempat jawab. Dia tak ada physical symptom ke bila estrogen tinggi ke arah cancer? Estrogen tinggi dalam badan, puan, kita boleh tahu simptom-simptom badan kita tinggi dengan estrogen. Bila badan kita kan estrogen dengan progesteron ni dia kena balance tau. Amount dia, ratio dia kena balance. So tak boleh badan you tinggi estrogen, progesteron you kurang, tak boleh. So bila badan kita tinggi dengan estrogen, progesteron kurang, itu kita panggil estrogen dominant. Apa yang berlaku? Simptom dia adalah orang perempuan selalu mood swing, depression, weight gain, payudara bengkak, sakit, bahagian bawah tu kering, period tak regular. Lepas tu apa lagi? Malam susah nak tidur, cepat penat. Itu tanda-tanda badan anda dah penuh dengan estrogen. Okey. Apa punca badan kita penuh dengan estrogen, iaitu kita cerita pasal estrogen dominance ni adalah you guys kena tahu badan kita, macam contohlah badan saya kan, orang lelaki masih lagi menghasilkan estrogen. Kalau badan saya tinggi dengan estrogen, ada beberapa sebab lah. Dua je, konsep dia dua. Masuk banyak, keluar kurang. Faham tak? Sesuatu yang banyak dalam badan, kalau kita fikir logik lah, sesuatu yang banyak dalam badan boleh berlaku kalau yang masuk tu banyak, yang keluar tu kurang. Okay? So kalau saya tinggi dengan estrogen dalam badan dia, kita orang lelaki yang tinggi dengan estrogen, kita panggil orang lelaki tak macam lelaki lah, orang lelaki yang ke arah keperempuanan. So apa yang berlaku bila orang lelaki ada banyak estrogen, dia akan ada man boobs. Tu yang you tengok ada banyak orang lelaki ada gynecomastia. Dia ada titik lah kan, orang lelaki. Lepas tu feature dia lain adalah dia dah tak ada banyak muscle mass. Sebab banyaknya testosteron dalam badan, dia ditukarkan kepada estrogen. Sebab proses yang kita panggil aromatis. You boleh tengok aromatis tu adalah pertukaran testosteron kepada estrogen dekat lemak kita. Sebab tu kita kena jaga amount of lemak dalam badan kita. Kalau badan kita tinggi dengan lemak, berkemungkinan testosteron dalam badan kita akan menurun. Sebab testosteron tu ditukarkan kepada estrogen dekat lemak dengan proses aromatis tu. Orang yang tiba-tiba tahu kanser dah stage 3 and 4, tu actually kanser tu dah berapa lama sebelum tu dan dah wujud. Lebih kurang 7 tahun sebenarnya. Sebab tu saya pernah kongsikan tentang macam mana kita nak tahu kanser dalam badan kita pada peringkat yang lebih awal melalui ujian CTC. Kalau you guys pernah tengok konten saya berkenaan dengan CTC, Circulating Tumor Cells. Itu adalah test yang kita boleh tahu kanser ni 7 tahun lebih awal. Sebab dia belum lagi, kalau problemnya dengan hospital kan, mereka boleh diagnose kanser melalui CT scan, PET scan. Kalau yang
pada peringkat awal tu you boleh buat ultrasound, ada mass ke tak kan. So tapi kebanyakannya diorang akan gunakan CT scan lah nak tahu ada cancer cell ke tak. Tapi bila the moment you detect cancer dekat CT scan, dia dah cancer tu dah duduk dalam badan dah lebih daripada 5 tahun tau. Sebab CT scan dia ada limitation dia. Dia hanya boleh detect cancer untuk saiz yang tertentu sahaja. So kalau you buat CT scan, doktor cakap anda punya CT scan clear, tak ada cancer, memang semua orang akan happy. Kalau saya pun saya rasa happy lah, sebab saya tahulah badan saya ni belum, cancer tu belum grow lagi. Tapi tak 100% you confirm yang you tak ada cancer. So CT scan tu macam mana nak cakap contoh kan, kalau saya bagi contoh saya suka bagi perumpamaan nak bagi lebih senang nak faham kan. Kalau you ada breast cancer, you buat surgery, you buat mastectomy, you remove your breast cancer. Lepas tu ada mass apa? Merebak dekat liver contoh dia kan. Merebak dekat lungs ke kan. Bila buat CT scan nampak dekat paru-paru ada mass apa dalam Melayu? Metastasis. Dia dah merebak ke paru-paru lah basically kan. Based on CT scan nampak dekat paru-paru pun ada. So you remove lah breast cancer, buat mastectomy, buat surgery. Lepas tu buat chemotherapy untuk kill cancer cell yang dekat paru-paru, dekat tempat-tempat lain lah kan. So after you buat beberapa cycle chemotherapy, you repeat balik CT scan. Okay, bila you repeat balik, CT scan dah tak nampak cancer cell yang dekat paru-paru tu. So doktor akan cakap you dah free cancer. At least bolehlah kita lega sikit tau. Tetapi tak 100% dia cakap you dah free cancer tau. Sebab CT scan dia ada limitation kan. So dia cakap you free cancer based on CT scan. Kalau you ada ujian yang lebih hebat yang dia boleh detect cancer yang sangat-sangat kecil tu, you tak free cancer lagi. Sebab you buat CT scan clear, tapi you buat CTC positif. Memang ada lagi lah cancer cell tu. Maksudnya you tak free pun. You bukannya cancer survivor, you masih lagi bertarung, cancer fighter lagi. Okay, faham So better PET scan ke dok. PET scan pun ada limitation dia juga. So the best adalah CTC tu. Dia boleh detect. Tak silap saya sampai 2mm saiz dia. 2mm kecil tu. Saya nak continue tadi, macam mana sesuatu berkumpul banyak dalam badan. Macam contohnya kalau orang lelaki yang tinggi dengan estrogen, selalunya orang lelaki yang tinggi dengan estrogen bukannya tiba-tiba kan, macam saya kan, contohnya saya rasa bulan ni saya nak jadi perempuan sikit lah, adrenal saya menghasilkan banyak estrogen. Tak, dia tak macam tu. Estrogen menghasilkan ovary, adrenal ataupun ovary menghasilkan estrogen dalam amount yang sama setiap bulan. Tak adanya tiba-tiba bulan depan aku rasa macam nak jadi perempuan sikit lah, aku hasilkan banyak estrogen. Bulan ni aku rasa tak nak jadi perempuan sangat, kurangkan penghasilan estrogen. CTC tu mahal tak? Mahal jugalah, boleh tahan lebih daripada 5,000. Ada tempat yang tak sampai 10,000, ada tempat yang sampai 10,000. Yang tu beza tu dari segi technical sensitivity dia, accuracy dia. Kalau yang dekat luar sana tu adalah yang tu lebih detail kalau orang-orang yang lama tak live kan. Okay, yang tu untuk orang-orang yang nak lebih detail tentang CTC tu, bolehlah PM saya, datang klinik untuk tahu lebih lanjut tentang CTC. Okay, so saya continue yang tadi, saya banyak terganggu. Estrogen, bukannya saya tiba-tiba bulan ni rasa nak pergi event, nak naik red carpet, nak pakai baju perempuan, tiba-tiba adrenal saya menghasilkan banyak estrogen. Bukan. Okay, so apa yang berlaku, dua tadi, sama ada masuk banyak ataupun keluar kurang. Sama juga macam iron. Orang perempuan yang kekurangan iron menyebabkan rambut gugur, cepat penat, tak tahan sejuk, brain fog,
muscle cramp disebabkan oleh kekurangan iron. Okey, yang selalu follow saya tahulah saya selalu sebut kepentingan untuk test iron dalam badan untuk orang perempuan ni. Kalau iron kurang dalam badan disebabkan oleh kurang masuk ataupun banyak keluar. Simple. Okey. Sama juga macam estrogen. Kalau iron kurang masuk tu maksudnya you makan kurang daging. You tak makan makanan yang tinggi dengan iron. Ataupun orang perempuan kan bleed every month kan, period, menses. So you bleed heavy. Selalunya orang dalam 5 hari dah settle dah. You sampai 2 minggu bleeding. Apa kejadahannya kan? So itulah faktor-faktor yang menyebabkan badan you kekurangan ataupun terlebih sesuatu dalam badan tu. Dari segi dalam kes estrogen pula, orang yang terlalu banyak estrogen, kalau masuk banyak tu bermaksud dia datang daripada estrogen daripada luar. Kita panggil xenoestrogen. Ramai orang dah cerita pasal xenoestrogen. Xeno bermaksud foreign dalam bahasa Latin, tak silap saya. Estrogen tu estrogen lah. So xenoestrogen adalah estrogen yang daripada luar. Okey, apa contoh-contoh dia? Semua tu ada dalam kita punya environment. Contohnya orang perempuan zaman sekarang ni, anak-anak kita kecil-kecil, umur 3-4 tahun kita dah pakaikan dia lipstick. Itu semua adalah chemical. Itulah yang menyebabkan budak-budak zaman sekarang. Salah satu faktor yang menyebabkan budak-budak zaman sekarang ni period awal. Okey, you dah ganggu hormon dia di usia yang sangat-sangat muda. You nak anak you cantik, kecil-kecil, nak pergi raya, dah pakai cantik dah, pakai dress semua kan. Tambahlah sikit gincu kan. Tapi gincu tu dia boleh masuk dalam mulut senang-senang. Minum air dia terus masuk dalam mulut. Okey, contoh-contoh lain adalah perfume, deterjen, banyaklah lagi contoh-contoh xenoestrogen. You boleh type dekat Google, you type dia xenoestrogen. Aja dia macam ni. Okey, macam tu. Xenoestrogen. Xeno bermaksud foreign, benda asing. Estrogen tu estrogen lah. So bila you banyak sangat masuk daripada luar, dia akan jadi accumulate, tinggi lah estrogen dalam badan. Ataupun kalau you punya pengambilan estrogen daripada luar tu tak banyak, tapi yang keluar tu kurang, bermaksud liver you tak buat kerja yang optimum. Saya pernah cerita tentang macam mana nak make sure liver kita ni bekerja dengan baik. Nombor 1, you kena make sure you tak ada fatty liver. Macam mana nak tahu? The best cara untuk tahu status liver kita ni adalah buat ultrasound. You scan, tengok berapa size liver you. Kalau dia besar bengkak, itu bermaksud liver you berlemak lah. Kalau dia normal, itu tak ada fatty liver. Itu satu. Nombor 1, make sure tak ada fatty liver. Nombor 2, you have to make sure estrogen ni, liver ni, dia ada gambar. Saya tunjukkan gambar macam mana liver kita bekerja. Liver detox proses tu dia ada fasa 1, fasa 2. Okey, macam ni. Okey, liver ni toxins ataupun hormon, dia ada proses yang berlaku dekat hati, yang mana ada fasa 1, fasa 2. Okey, tetapi sekarang ni you tak ada masalah fatty liver. Hati you ingatkan hati you kurus, bolehlah bekerja macam biasa. Tapi hakikatnya tak semestinya. Sebab untuk dia bekerja dengan baik, dia perlukan nutrients. Kat sini tengok ada vitamin B, glutathione. Okay? Ini semua nutrien-nutrien yang diperlukan. Ini baru fasa 1. Fasa 2 ada lagi nutrien lain. So kalau you punya liver kurus pun, kalau tak cukup semua nutrients ni, you tak dapat daripada pemakanan you, macam mana dia nak bekerja? Orang-orang yang ada fatty liver tu tak payah cerita lah, tak payah sembang lagi berkenaan dengan nutrien-nutrients ni. Kurus dulu, berpuasa dulu, start gunakan lemak yang duduk banyak sangat dalam perut tu dulu, baru you cerita nak makan suplemen-suplemen ni semua. So bila you tak cukup semua nutrien-nutrients tu, liver you tak boleh buat kerja, tak boleh detox toxins, tak boleh nak metabolize you punya estrogen. So you have to make sure liver you bekerja optimum lah, sihat dulu. Okay, hi.
Faham So saya tahu list of nutrients yang diperlukan oleh liver tu memang panjang, banyak sangat. Tapi apa yang saya boleh nasihat adalah you have to make sure 3 suplemen ni ataupun 3 nutrients ni cukup dalam pemakanan you. Kalau you tak nak makan suplemen, ini untuk golongan-golongan yang tak percaya suplemen, okey, boleh, tak ada masalah. You have to make sure your food intake tu tinggi dengan nombor 1 magnesium. Sangat-sangat penting magnesium. Nombor 2 vitamin C. Nombor 3 adalah B complex. Okey? Gambar tadi tu you boleh Google je. Jangan risau kalau tak sempat nak tengok tadi, tak sempat nak screenshot ke, you Google saja liver detox fasa 1, fasa 2. Dia akan keluar gambar yang sama ataupun gambar-gambar lain yang sama je lebih kurang. Okey? So, saya ulang balik, 3 nutrien yang anda perlukan untuk make sure hati you boleh bekerja, boleh detox badan, boleh buat kerja dia macam biasalah. Nombor 1 magnesium, nombor 2 vitamin C, nombor 3 B complex. Yang lain tu insya-Allah kita boleh dapat daripada pemakanan kita. Kena banyaklah makan makanan yang sumber protein. Sebab dekat fasa 2 tu dia banyak lebih banyak protein. Kena ada banyak protein juga. So lepas tu dekat kalau you perasan glutathione diperlukan dekat dua fasa. So penting glutathione ni. Persoalan dia perlu tak kita ambil glutathione? Pada saya tak perlu. Sebab apa? Kalau anda faham tentang homocysteine cycle ataupun lebih spesifik methylation cycle dalam badan kita, macam manakah badan kita ni daripada makanan yang kita makan tu menghasilkan glutathione. Kalau you faham cycle tu, you tahu dengan pengambilan vitamin C, vitamin B yang cukup, badan you sendiri boleh menghasilkan glutathione. So you tak perlu pun ambil suplemen glutathione sebenarnya. Tapi kalau you nak makan juga suplemen glutathione, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab anda banyak duit, boleh beli suplemen glutathione. Selalunya glutathione mahal. Kalau yang murah tu, glutathione yang murah tu, saya takut dia tak bagus. Sebab glutathione ni adalah molekul yang besar tau. So kalau produk-produk tu murah, glutathione tu murah, most likely dia punya molekul dia besar. So you makan, absorption of glutathione tu tak berlaku. So membazir je makan. So itulah kalau nak tips untuk beli suplemen ni, saya dah beritahu. You cari suplemen-suplemen yang dia tulis liposomal, penyerapan yang lebih baik. Okey, kalau you ada vitamin C kan, satu vitamin C 100 mg, lagi satu vitamin C 500. Tapi vitamin C yang 100 mg ni dia ada tulis liposomal. So mana satu yang you kena ambil? Walaupun yang ni 500, you tak perlu ambil yang 500. You ambil yang 100 mg sebab dia liposomal. Itu lebih baik. Itu tips Glutathione dalam wudu ada ke? Glutathione dalam wudu? Saya tak pastilah. Tak pernah dengar lah pula puan. Glutathione ada, betul, 100 mg much better. 100 gram banyak sangat tu. Jangan 100 gram vitamin C, terlalu banyak. Tak perlu pun. Anda kalau you ada cancer, bolehlah yang high dose. Boleh suggest vitamin C yang baik. Saya tak jual suplemen dekat live saya lah. Saya jual ilmu. So macam itulah, saya beritahu tips je lah. Nak beritahu brand tu, saya tak nak sangat terlibat dalam perniagaan-perniagaan ni. Nanti ada orang cakap saya nak menjual. Okay, estrogen and phytoestrogen saya triple aggressive. How to control dog? Nanti saya akan sharekan tips untuk kita nak make sure hati kita, liver kita banyak memproses estrogen ke arah yang non-cancerous, yang kat sini tu. Boleh kita hari ni kita nak make sure, tak kisahlah, regardless of your genetic, you punya genetik ni banyak ke arah cancerous ke, you punya genetik banyak yang ke arah yang baik ke, kita tak kisah yang tu. Yang tu belakang cerita. Sebab kalau nak tahu yang tu, nak kena buat DNA profiling. DNA profiling ni mahal. Okay, so kita nak skip that part. So saya nak bagi tips untuk kita nak make sure banyak ke arah yang non-cancerous. Tapi kalau let's say you ada buat DNA profiling, you
bagus ke tak buat DNA profiling ni, at least kita tahu. Sebab kalau lah let's say kan, your liver metabolism of estrogen ni banyak yang ke arah cancerous compared to orang yang banyak ke arah non-cancerous, mungkin you kena buat extra work, semua faktor-faktor tu you kena buat lebih lah compared to orang yang bukannya ke arah non-cancerous. Faham tak? So kalau tak ada modal nak buat DNA profiling, cara yang paling mudah saya nak screen, ini screening je. Nak tahu tu based on family history lah. Kita tanya, ada family history breast cancer tak? Keluarga-keluarga yang terdekat, mak, kakak yang ada breast cancer. Okay, Puan Ain, kalau ada, so conclusion dia bukannya 100% you pun akan dapat breast cancer. Bukan. So apa yang menyebabkan kakak you ada, you tak ada, adalah dua-dua, both of you banyak ke arah cancerous. Contohlah kita bagi contoh. Saya tak tahu DNA you macam mana. Both of you dan kakak you banyak ke arah cancerous. Tapi kenapa puan belum dapat ataupun tak ada cancer, tetapi your sister dah ada, adalah estrogen dia lagi banyak daripada you. Maksudnya macam saya cakap tadi, estrogen banyak dalam badan ada dua sebab kan. Dia punya lifestyle dia lagi teruk. Dia masukkan banyak xenoestrogen dalam badan dia. You pula tak pakai lipstick. Dia hari-hari pakai lipstick. So masalah dia berlaku bila lipstick yang banyak estrogen yang banyak dalam badan your sister banyaklah ke arah cancerous. So risiko breast cancer tu jadi lagi tinggi. You pula tak pakai gincu kan, tak pakai perfume lah, deterjen ke apa semua. You memang style orang-orang kampung je, pakai biasa-biasa je kan. So estrogen dalam badan ni tak banyak. Walaupun ke arah cancerous tu masih lagi laluan utama, tapi dia tak banyak. So risiko breast cancer jadi rendah. Sebab tu you tak ada cancer, your sister ada cancer. Liposomal ni adalah patented technology tau. Kalau you nak jual produk, nak jual supplement yang you menggunakan teknologi liposomal, you kena bayar patent tu. Baru you boleh announce yang produk you liposomal. Tapi dekat Malaysia, dia tak benarkan dekat label tu, dekat setiap you punya, contohnya ni you punya bekas suplemen, tak boleh tulis liposomal. Sebab apa? Itulah regulation, rules dekat Malaysia ni. Tetapi produk-produk liposomal, kalau you nampak ada tulis liposomal, you dah tahu dah ini bukan produk Malaysia, ini produk luar negara. Diorang memang tak ada masalah pun nak advertise liposomal. Tetapi ada produk-produk dekat Malaysia yang dia tak tulis liposomal tapi dia liposomal. Kalau makan vitamin C kena advise doktor ke tak? Tak payah. You makan je, jangan risau Puan Zeti. Badan kita memang sangat-sangat memerlukan vitamin C. Oh, fun fact about vitamin C sebenarnya kita punya genetik ni, saya tak tahulah what happen. Saya punya, ini teori saya lah, ada possibility waktu dulu, orang-orang dulu dia hidup lama sebab genetik manusia kan, zaman-zaman Nabi Adam mungkin, saya tak tahu, Allah alam lah kan. Badan kita manusia boleh menghasilkan vitamin C daripada gula dalam badan kita kan. Sebenarnya boleh ditukarkan vitamin C, tapi disebabkan oleh mutation yang berlaku, genetik kita memang tak boleh nak menghasilkan vitamin C secara natural. Badan kita tak boleh. Tapi hakikatnya banyak binatang yang boleh hasilkan vitamin C daripada. Older people bagus ke amalkan susu? Tak bagus. Tak payah. Kenapa orang-orang tua nak minum susu? Tak perlu. Orang tua nak tulang kuat, bukannya you minum susu ke, ambil suplemen kalsium, lagi-lagi ada menopause. Tak payah kalsium. Tapi kalau nak tulang kuat, you kena exercise. Naikkan your hormon testosteron. Kena keluar exercise dekat bawah matahari, dapat vitamin D. So vitamin D, exercise, itulah cara untuk kuat tulang. Okay? Bukannya kalsium, bukan itu mitos. Okay? So saya sambung. Kalau kita tengok kucing, binatang-binatang, anjing, mereka semua boleh hasilkan vitamin C sendiri. Kenapa manusia tak boleh? Sedih kan? So sebab apa? Sebab manusia boleh cari duit, beli. Kucing tak boleh cari duit. So sebab itulah Tuhan buatkan kucing boleh hasilkan vitamin D sendiri.
Itulah saya tak pasti kenapa berlaku perubahan dekat genetik manusia. Tapi saya assume lah, saya tak tahu, tak pasti. Saya assume manusia zaman-zaman dulu hidup lama sebab kita boleh hasilkan vitamin C sendiri. Tapi berlakunya mutasi dekat genetik kita tak boleh nak menghasilkan vitamin C sendiri. So dekat binatang-binatang ni, dia hasilkan vitamin C daripada glukos gula. So manusia ada banyak gula, dia menjadi lemak, menjadi toksin, merosakkan badan. Tetapi kalau binatang kalau dia makan banyak karbohidrat jadi glukos kan, glukos itulah yang akan bertukar menjadi vitamin C. Hebatnya binatang ni. Sebab itulah kucing ada 9 nyawa. Okay? Bila dia orang accident ke, kena langgar ke kan, badan dia boleh hasilkan vitamin C sendiri. Tak payah datang sekali klinik buat drip ke apa bagai. Settle. Itu kehebatan ciptaan Tuhan lah. Okay. Saya rasa dah masa untuk kita bocorkan rahsia macam mana kita nak make sure estrogen dalam badan kita ni, liver kita boleh flow ke arah yang non-cancerous, bukannya ke arah cancerous. Saya dah buat dah konten tentang tu. Mungkin ada yang tak tengok kan. Nombor 1, sebelum tu saya nak padam gambar ni. Gambar ni semua orang faham you tak perlu faham pun. Yang ni very scientific. Tak perlulah use very details. Tak perlu you tahu sampai ke sini. Tapi apa saya nak gambarkan dekat you adalah breast cancer ni disebabkan oleh estrogen yang banyak ke arah yang cancerous. Dia ada 2 jalan. Banyak ke arah cancer dan kalau banyak ke arah non-cancerous, itulah sebab kenapa you terselamat daripada breast cancer ni. Hati berlemak apa puncanya? Dan macam mana nak atasi? You makan banyak gula, makan banyak pun sama juga. Maksudnya bila badan kita ni ada extra kalori, extra energy yang tak digunakan, kucing extra kalori tu dia jadikan vitamin C. Tapi puan, extra kalori, extra gula tu dia disimpan sebagai lemak lah dekat hati tu. Sebab itulah salah satu cara nak kuruskan liver adalah berpuasa. Bila you berpuasa, your liver lah yang membekalkan tenaga tu. Tapi masalahnya bila jumpa doktor, dia cakap you ada masalah gastrik, you kena makan kerap. Sikit-sikit tapi kerap. Itu yang tak bagus. Sebab seharian you bergantung kepada tenaga daripada pemakanan sahaja. You tak gunakan extra energy yang you simpan dekat hati tu. Itulah problem dia. So punca dia extra sugar lah. Dan termasuk kalau you minum minuman manis, high corn syrup, itu memang liver memang fatty lah. Orang-orang yang minum alkohol, minum arak lah kan, dia akan ada fatty liver juga. Ada doktor suruh makan 6 kali sehari. Itulah. Dalam sehari tu 6 kali you makan. Tak bagus. Insulin you sentiasa spike. Insulin you sentiasa tinggi. Simple Kalau kita makan, sugar akan spike, sugar naik. So kita nak turunkan kadar gula dalam darah, badan hasilkan insulin, insulin you spike. So every time you makan, insulin you naik. So kalau you fikir logik insulin adalah fat storing hormone. So you imagine 6 kali insulin you tinggi, maksudnya 6 kali menyimpan lemak, berbanding dengan you makan sekali je you simpan lemak. Mana yang lagi bagus? Mana yang akan buatkan you gemuk? Faham tak? Insulin adalah hormon yang kerja dia nak simpan gula, nak simpan lemak. Dia sangat menyayangi lemak. So, kalau you makan 6 kalilah you menyimpan lemak. Sebab tu dah you gemuk. Asyik makan banyak. Sebab tu konsep pemakanan ni, konsep pemakanan you kena faham sangat. Kalau nak kurus ni, bukannya you kena makan sikit-sikit tapi banyak kali. Tak. Tapi you makan sekali tu, makan yang berhasiat, makan makanan yang kenyang lama. Sebab itulah makan makanan yang rendah glycemic index. Umairah juga kena. Memang glycemic index rendah ni adalah contohnya kalau nasi you buat resistant starch. Kalau pernah dengar resistant starch, pernah dengar tak resistant starch ni macam mana nak buat? Sebab tu kalau you masak nasi, you jangan makan panas-panas, biarkan dia sejuk dulu. Okay?
dia punya glycemic index dia akan turun. You letakkan lemak dekat nasi, letak santan, so glycemic index dia rendah, macam nasi lemak. Itu glycemic index rendah. Apa maksud glycemic index rendah adalah bila you makan makanan tersebut, sugar spike tu akan slow release. Sugar you naik, relax. So kalau you makan makanan yang tinggi glycemic index, contoh roti, memang you makan roti sekarang, lepas you makan, seminit lepas you makan, you melompat terus. Tapi lepas tu you penat balik. Sebab sugar you spike tinggi, insulin simpan gula tu terus. Okay? Insulin disimpan, tiba-tiba dah hilang dah gula. Badan you rasa macam, aku lapar lah. Okay? So kalau you makan nasi lemak tu, dia bagi gula tu steady, dia bagi sikit-sikit dia bagi. Macam itulah. Macam mana nak stabilkan hormon, kena belajar tentang hormon dulu. Nak stabilkan hormon, kena belajar tentang hormon. Sebab kalau you faham tentang hormon ni, dia connected antara satu sama lain. You tak boleh ada masalah thyroid, you ambil hormon thyroid betulkan. Tak boleh, dia tak works. Kalau you ada masalah thyroid, sebenarnya you kena betulkan your cortisol juga. You kena betulkan your stress, your inflammation dalam badan. Itu bukannya satu benda je you kena betulkan. Kalau tak, dia tak akan berpanjangan. Dia seolah-olah macam kita bagi ubat biasa lah, rawatan dekat luar sana. Hanya merawat simptom, bukannya root cause dia. Okay? Magnesium untuk IVF boleh konsum ke? Boleh, tak ada masalah. Magnesium sangat penting dalam badan orang perempuan. Badan kita ni terdedah dengan chronic disease disebabkan oleh kekurangan magnesium ni lah. Orang kencing manis, makan magnesium. Orang darah tinggi, lagilah penting magnesium. Jantung, jangan tinggal magnesium. Kalau boleh tidur, makan juga magnesium tu. Seolah-olah macam tu lah. Boleh tak, Mawar Biru tanya, boleh tak amalkan keto diet untuk hari-hari? Saya tak sarankan you amalkan keto diet ni untuk satu jangka masa yang lama. Tapi kalau untuk you kurus, silakan, tak ada masalah. Once dah kurus, you maintain dengan your calorie intake tu lah. Tapi untuk satu jangka masa yang lama tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada satu jenis pemakanan yang sesuai untuk semua orang. Tak ada. So, better you campur-campur. Maksudnya sebulan buat keto, lepas tu adalah ambil carbs pula. Jangan tinggalkan semua benda lah. Kita kena balance. Boleh Saya nak kongsikan tips untuk kita nak make sure banyak yang ke arah non-cancerous compared to cancerous. Daripada tadi saya cakap, tak sebut-sebut juga. Nombor satu adalah cruciferous. Saya dah cakap tadi, cruciferous. Cruciferous ni adalah sayur-sayuran yang crunchy, macam brokoli, kobis, bila dimakan krak-kruk tu, itu adalah cruciferous. So sayuran-sayuran ni dia boleh menggalakkan estrogen you dekat sini. Dia akan tambah dekat sini. Macam tu. Macam mana dia buat? Dia akan activatekan enzim you. Kan contohnya kan, you punya estrogen tu banyak ke arah sini kan. Sebab dia ni lebih produktif daripada dia kan. Ini enzim, saya dah kata pasal enzim ni. So bila kita buat DNA profiling, your genetic lebih aktif dekat enzim 2 ni yang ke arah banyak ke arah cancerous. So apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak bantutkan kerja dia, buat dia cacat sikit supaya dia tak boleh bekerja dengan baik. Tetapi yang ni kita nak dia bekerja dengan tip top, lebih baik. So macam mana? Inilah yang saya cakap tu. Nombor satu adalah cruciferous, sayur-sayuran hijau. Okay? Brokoli jangan tinggal, kobe jangan tinggal. Apa lagi sayur-sayuran yang cruciferous? Banyak. Google je. Saya pun tak minat sangat sayur-sayuran ni. So saya pakai supplement. Lagi-lagi saya punya gigi ni kan susah nak gigit kan. Yang penting lah supplement. Okay, kale, Brussels sprout, pak choy. Apa lagi? Banyak lah. Brussels sprout, Kobe purple, timun dia. Timun tak ada pun. Brokoli, Brussels sprout, radishes, cauliflower. Itulah bahasa Inggeris lah. You guys carilah dekat yang kale, Kobe, pak choy tu. Itu semua cruciferous vegetable So itu salah satu yang boleh
menguatkan fungsi enzim yang ke arah non-cancerous ni. Nombor 1 adalah cruciferous. Nombor 2 berries. Buah-buahan yang berries ni lah, tak kisahlah blueberries ke, blackberry ke, strawberry ke, semua tu boleh menguatkan kerja yang ke arah non-cancerous ni. Okey. Seterusnya adalah I3C dengan DIM. Kalau you pernah dengar suplemen indol 3 carbinol ataupun diindolyl methane, DIM, nama pendek dia I3C. Dry berries boleh, tak ada masalah as long as dia berries. Okay, 2 berries, 3 berries, 4 berries, tak kisahlah apa-apa, yang penting berries lah. Okay, kalau suplemen, orang-orang yang malas nak makan semua tu, you ambil suplemen nama dia I3C, 1 indol 3 carbinol. Macam ni suplemen tu, I3C plus DIM. Itulah yang boleh memadukan enzim ni. Memadukan, madu dah pelik pula bunyi. Okay. Nombor 3 adalah exercise. Yang ni mungkin anda semua tak berapa minat lah. Berpeluh-peluh dia tak minat kan. Berries kering boleh, tak ada masalah. Kalau dah ada kanser boleh ambil ke? Boleh. Garam saltik ada kesan kepada blood pressure? Tak. Suka exercise, boleh, bagus, silakan, teruskan. Nak brand tertentu ke doktor suplemen tu? Lagi sekali ditanya pasal brand. Seterusnya adalah optimumkan thyroid. Okay, thyroid you kena make sure optimum. Masalahnya orang perempuan bila dia dah berusia, thyroid dia kan, I tell you, memang akan rendah. Kenapa? Orang tua ni hakikatnya, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke kan, kalau you hidup dah lama, you rasa stres hormon dalam badan you tinggi ke rendah. Mungkin you pernah dengar lah saya cakap pasal cortisol, stres hormon ni kan. So logiknya, bila you hidup dah lama, hidup you ni kalau dah hidup lama tu maksudnya stres pun dah lama lah. So badan kita ni dah sangat-sangat kekurangan stres hormon tu. So bila cortisol you rendah, thyroid you pun akan rendah juga. So fungsi thyroid you rendah, metabolisme you rendah. So bila metabolisme rendah, sebab itulah fat clearance, fat metabolism pun terlibat dalam thyroid punya function tu. Sebab tu bila kortisol rendah, maksudnya orang yang dah tua ni kan, kortisol dia rendah. So bila kortisol rendah, thyroid dia rendah. Bila thyroid dia rendah, metabolisme dia rendah. So bila metabolisme badan dia rendah, fat clearance, nak keluar badan dia, nak memproses lemak pun jadi slow. Sebab tu orang tua kolesterol tinggi. You check your total kolesterol tinggi kan, itu sebab you punya thyroid rendah. Okay, so bila you ada masalah thyroid ni, bukannya sahaja kolesterol you yang akan tinggi, kanser pun akan jadi tinggi lah. Risiko, we are talking about risk kalau you amalkan berries tu semua, you punya thyroid rendah pun tak ada masalah juga. Okay, sebab ramai orang dekat luar sana, dia risau sangat pasal total kolesterol. Bila buat ujian darah, check total kolesterol, bulan lepas 5 bulan ni terus naik 6. Kenapa lepas tu dia makin stres. Bila you stres, kortisol you makin lagi rendah. You bukan muda lagi, you dah tua dah berusia. So janganlah stres dah. Sebab itu root cause dia. Bila dia check buat lipid profile kolesterol, saya sebenarnya tak berminat ujian lipid profile ni. Sebab kenapa kita nak check kolesterol? Nak tahu kesihatan jantung tak perlu pun check kolesterol. Saya nak tengok ujian darah kolesterol ni hanyalah untuk tahu what kind of person you are. Daripada ujian darah kolesterol tu, bukannya saya nak cakap jantung you sihat ke tak, bukan. Kita tak boleh nampak daripada bacaan kolesterol. Apa yang saya boleh nampak adalah you ni makan manis ke tak. Itu saya boleh nampak melalui triglyceride, your triglyceride amount tu. Kalau triglyceride you rendah, saya tahulah you cut sugar. Tapi kalau orang-orang yang triglyceride pun sampai ke 2, sampai ke 3 kan, tu tahulah hari-hari minum manis. So lagi satu, HDL you tinggi ke rendah. Kalau HDL tu rendah, bermaksud you tak cukup makan ikan, hari-hari makan ayam je. Sebab omega 3 tu tak cukup. So nak naikkan HDL, make sure omega 3 tinggi, makan banyak ikan. Okay. Lepas tu LDL orang risau bad cholesterol. Memang tak boleh. Kalau you dah berusia ni, inflammation dalam badan you memang obviously akan tinggi.
LDL you buang kat tinggi. So biarlah dia tinggi. Bukannya you nak turunkan LDL tu. LDL tu hanyalah kesan daripada inflammation yang tinggi. Okay, kita biarkan LDL tu, dia hanyalah efek, kesan. So apa yang berlaku adalah inflammation dalam badan. Kalau you turunkan inflammation you, LDL turun, ikut turun. So dia kesan je. So dia tak payah tengok LDL tu sebenarnya. Okay, ada peranan, betul, ada peranan dia. Air yang kering tu boleh ambil tak? Boleh. Janganlah ambil yang banyak gula. Tapi semua ada banyak gula. Itulah problem dengan buah-buahan ni. Kalau orang yang ada kencing manis pun kan, tak bolehlah ambil benda-benda manis kan. Walaupun kita tahu madu tu bagus, tapi takkanlah kita nak bagi madu dekat orang kencing manis. Tak boleh. Kita tahu madu tu bagus, penuh dengan mineral, penuh dengan vitamin dalam tu. Tapi untuk orang kencing manis tak boleh lah. Exercise boleh kurangkan inflammation tak? Exercise sebenarnya meningkatkan inflammation. Tapi inflammation yang bagus lah. Dia macam acute inflammation. Dia tak, bukannya chronic inflammation. Yang tak bagus ni chronic inflammation. Okay? Sebab bila you exercise, you tingkatkan semula your kesihatan mitokondria. Itu yang bagus, anti-aging. Okay, saya teruskan. Seterusnya adalah rosemary. Dia tulis rosemary, guys. Rosemary ni apa? Bunga kan? Takkan nak makan bunga ke bau bunga? Sekejap, saya google apa itu rosemary. Herba. Oh, boleh makan lah. Rosemary. Rosemary juga bagus untuk yang ke arah non-cancerous. Nampak, anda semua lagi hebat daripada saya. Saya ni tak tahu pun, saya membaca je. Okay, so bila dah ada ilmu ni, kita kongsilah kan. Oh, herba. Okay. So rosemary boleh membantu mengurangkan risiko dapat breast cancer. Apakah perkara yang boleh mencacatkan yang baik ni, yang ke arah non-cancer ni adalah nombor 1, excess sugar. Simple. Gula, you makan manis, ini terbantut, banyak ke arah cancerous. Okay, settle. Pil perancang, oral contraceptive pills. Ni kesian untuk orang-orang yang ada masalah period kan, hormon tak balance. Pergi jumpa doktor bagi pil perancang. Ataupun bleeding heavy, apa-apalah, period pain, pergi jumpa doktor bagi pil perancang. Sebab tu saya ada mention penggunaan sintetik hormon, oral contraceptive pills kan, yang dekat luar tu, dia meningkatkan risiko dapat breast cancer. Okay, kenapa doktor dekat luar dia tak expose perkara tu? Dia orang tahu je. Dia orang bukannya tak nak bagi tahu. Problem lah juga, kenapa tak nak bagi tahu kan? Now you imagine you seorang wanita yang ada masalah period cramp, period pain. Setiap kali you kena period pain, you kena terpaksa MC sampai tak boleh pergi kerja kan. Menahan sakit, teruk sangat lah kan. So you pergi jumpa doktor untuk bantuan. So bila jumpa doktor tu hanya tahu nak bantu you dengan cara bagi pil perancang. Dia tak ada cara lain. Mungkin kita tak tahulah, dia tak ada ilmu ke, dia malas ke, saya tak tahu. Itu you kena tanya doktor tersebut. Tapi apa yang dia orang akan offer adalah pil perancang. Tapi you bayangkan you datang jumpa doktor, okay, saya akan bagi you pil perancang ni. Dia boleh membantu you punya period pain, you punya heavy bleed tu. Tapi saya nak beritahu you, dia akan meningkatkan risiko dapat heart attack, breast cancer, Alzheimer, penyakit-penyakit kronik. Adakah you setuju nak ambil? Kalau dia cakap macam tu, siapa yang nak ambil pil perancang tu? Tak, ni semua orang takut. Dengar je breast cancer, Alzheimer, heart attack. Walaupun doktor tu hanya cakap we are talking about risk. You takkan confirm dapat. No. Kita cakap pasal risiko. Risiko tu akan meningkat kalau you ambil pil ni. Dia dengar macam tu pun, walaupun kita cakap pasal risiko je, semua orang takut, babe. Tak ada yang orang tak takut. Dengar breast cancer takut. Okay? So, diorang pilih untuk tak reveal benda tu. Benda ni boleh google je. Apakah risiko mengambil sintetik hormon? Okay. So apakah solution untuk problem orang tersebut adalah you kena tahu apakah masalah badan you.
most probably dia ada masalah estrogen dominance tu. Hormon estrogen progesterone tak balance. So betulkan balik estrogen dan progesterone tu. Menerusi lifestyle modification. Kenapa lifestyle modification? Inflammation, usus you makan bukan inflammation dalam usus, dia boleh menyebabkan you punya badan tu hormon tu tak balance. Itu salah satu punca dia juga, pemakanan orang perempuan buat period tak teratur. So now kita akan bergerak kepada pathway yang ni pula, yang tak ke arah kanser ni kan. So apakah perkara-perkara yang boleh membaikkan, yang akan membanyakkan lagi ke sini So ni benda-benda yang tak bagus lah. Dia akan promote your estrogen tu banyak ke arah kanser ni. Nombor satu adalah kalau you kekurangan thyroid. Sama lah macam tadi, yang kat sini kan saya cakap pasal thyroid kan. Kalau thyroid you optimum, bagus, dia akan banyak ke arah sini. Tapi kalau you hypothyroid, banyaklah yang ke arah sini. Itu satu. Lepas tu kalau you banyak terdedah dengan racun serangga yang ada banyak dekat you punya sayur-sayuran, kat buah-buahan, ini dia akan banyak ke arah sini. Okay? Takut kan dengar? Itulah. Kadang-kadang kita tak boleh nak lari. Merokok banyak yang ke arah cancerous. So orang-orang perempuan yang merokok cepatlah dapat breast cancer. Caffeine, I'm sorry to say, dia tulis caffeine lah. Caffeine dia tulis kat sini babe. So boleh consider balik lah nak tukar caffeine kepada alternatif lain. Tengoklah, banyak yang kat luar tu alternatif kan, teh, beralih lah ke arah situ. Seterusnya adalah various medication, dia tulis kat situ. Banyak lah jenis-jenis ubat. Contoh ubat adalah cimetidine. Cimetidine ni ubat-ubat gastrik. Tu lah, ubat gastrik ni saya tu ke anti betul lah. Yang orang yang ada gastrik makan ubat untuk gastrik ni kan, ni tak bagus tau. Cepat akan dapat breast cancer, dapat heart attack pun sama. Tapi apa yang boleh blockkan dia, perkara yang bagus untuk dia, kita nak halang dia ke arah sini kan. Contoh you dah buat DNA profiling, you punya gene itu bagus kat sini, kita nak blockkan dia, suruh dia jangan bekerja, adalah peppermint oil. Okay, itu peppermint oil. Again, rosemary, wild yam, keladi liar. Ada ya keladi liar. Anti-fungus, ubat-ubat anti-fungus bagus kat situ. Dengan limau gadang, goji berry lah tu bagus. Berry bagus. Grapefruit, limau gadang betul lah. Okay. So itulah sedikit sebanyak tips yang boleh kita amalkan untuk prevent breast cancer. Macam itulah. Tapi tu tak perlu buat ambil semua. You buat separuh-separuh yang you tahu. Kalau you tahu you kurang thyroid, you optimumkan thyroid, cukup lah. Tak payah nak amal. Limau bali kan limau gadang tu, you kot. Okay? Tak perlu buat amalkan semua. Okay? Lepas tu dekat sini yang tak bagus ni, yang jahat ni, yang cancer tu, yang ni tau. Okay? Yang ni. Tapi badan kita ada cara untuk dia neutralizekan balik. COMT pula kan. COMT ni adalah enzim yang kalau estrogen tu dah jahat, kan you nampak dia pathway dia one way kan, satu one way kan, tak boleh patah balik kan. So kalau dia dah alang-alang dah jadi jahat kan, so dia tak boleh bertukar balik. Once black never go back. Macam tu kan. Kalau dia dah jadi jahat, dia tak boleh patah balik. Tapi badan kita ada cara untuk jadikan yang jahat tu baik balik melalui enzim COMT ni. So COMT tu boleh digalakkan, diimprovekan dengan magnesium, vitamin B, mengawal stres. Kalau ada mercury toxicity, you remove, sebab mercury tu yang akan blockkan yang ni. Okay, saya ulang balik, magnesium, vitamin B, handle your stress dan juga inflammation. Kalau inflammation dalam badan you tinggi, kerja nak membersihkan, nak meneutralizekan balik estrogen yang jahat ni, dia fokus, dia lari, dia tak buat kerja kat sini, dia pergi kat tempat lain, iaitu inflammation. Dia handle inflammation. So yang jadi cancer ni dia tak boleh nak neutralizekan balik. Okay, saya ulang.
Magnesium, vitamin B, kurangkan stres. Kalau ada mercury, kena remove daripada badan sebab mercury akan blockkan kerja dia, dan juga inflammation. Okay, itulah sedikit sebanyak tentang macam mana kita nak prevent breast cancer.